Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Syamina binti Amirul Nizam. Nombor metrik saya S80687. Saya akan menerangkan satu spesies, iaitu spesies shark. Seperti mana gambar yang berada di sini. Kenali graceful shark atau nama saintifiknya Carcharchinus amblihinchoides. Nama graceful shark ni dikenali sebagai atau ia merujuk sebagai kelajuannya di dalam air yang luar biasa. Hiu ini tergolong dalam keluarga Carcharchinida, keluarga hiu yang biasa ditemui di lautan kita. Ia mempunyai tubuh yang ramping dan menjadikan ia pemangsa yang sangat pantas. Sebagai pemangsa yang cekap, ia lazimnya makan makanan yang bertulang atau ikan yang bertulang, bony fish, ikan pelagik seperti ikan tenggiri dan ikan kembung yang bergerak pantas di permukaan air. Graceful shark ini membiak secara vivipar. Ia bermakna anak-anaknya membesar di dalam rahim ibu dan dilahirkan secara hidup-hidup. Ini adalah ciri yang dikongsi oleh banyak spesies hiu. Ia menunjukkan strategi memberi keutamaan kepada kelangsungan hidup anak mereka. Okey, seterusnya adalah habitat dan taburan hiu. Ini adalah tempat di mana habitat graceful shark ni duduk. Berbeza dengan hiu yang tinggal di terumbu. Hiu ini adalah spesies pelagik yang kebanyakannya hidup di lautan yang terbuka, walaupun mereka sering berada di perairan pantai yang cetek. Tempat atau rumah mereka yang sebenar adalah di perairan yang lebih dalam dan luas, jauh dari daratan. Mereka boleh ditemui pada kedalaman sehingga 100 meter dalamnya. Hiu ini mempunyai taburan yang luas di rantau Indo-Pasifik. Ia merentasi lautan dari Afrika Timur hingga ke Kepulauan Pasifik Barat, menjadikan ia pengembara lautan yang tulen. Okey, seperti mana yang anda lihat gambar di sini, ini adalah eksploitasi ancaman dan status terkini. Walaupun hiu ini bukan sasaran yang pertama, tetapi hiu ini sering ditangkap secara tidak sengaja melalui tangkapan sampingan atau bycatch oleh kapal perikanan komersial yang menggunakan rawai panjang dan pukat untuk menangkap ikan pelagik lain. Untuk pengetahuan semua, ikan hiu ini punya sirip yang sangat bernilai yang boleh membuat perdagangan sirip hiu global dan menyebabkan ia dieksploitasi apabila ditangkap. Pada masa ini, populasi hiu graceful shark ini hampir terancam oleh IUCN Red List. Ancaman utama mereka adalah penangkapan ikan yang berlebihan di lautan terbuka yang tidak terkawal. Sebagai pemangsa penting yang menjaga keseimbangan ekosistem pelagik, kita perlu meningkatkan lagi usaha pengurusan perikanan yang melindungi hiu ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka di lautan. Sekian, terima kasih. Bye.